So hari ni saya dengan Ipul. Kita dari mana Ipul? Kita nak pergi ke Thailand. Sebelum tu jom kita joget-joget dulu dalam van. So pagi ni kita orang nak pergi Thailand dengan Ipul. Assalamualaikum. So hari ni saya dengan Ipul nak pergi day trip dengan Zo Travel dekat Hat Yai dan Songkhla. Hampa jangan risau kalau hampa pergi dengan Zo Travel, depa ada banyak jenis van, macam-macam jenis van cantik dalam dia. Untuk harga package saya akan letak di hujung video. Hampa jangan risau, depa akan jemput sampai depan hampa dekat Padang Besar ataupun Bukit Kayu Hitam. Hampa boleh pilih lah hampa nak naik kat mana satu. Yang penting van dia luas dan selesa. So jangan risau kalau hampa nak online yang ada wifi dalam ni. Okay, selamat pagi. So first kita nak sarapan pagi dekat Banhan Restaurant. Jom masuk. Cik, Banhan Restoran beroperasi daripada pukul 6 pagi sampai 3 petang. Apa jangan risau, masuk sini macam-macam makanan. Dimsum pun ada. Hai, Ais. Terima kasih. So, kita punya dimsum pun dah sampai juga. Roti canai pisang kita pun dah sampai. Terima kasih. Okay. So, dimsum kita sampai. Okay, terima kasih. So, pagi ni kita nak breakfast dekat Banhan Restoran. Kalau hampa nak dimsum ada, hampa nak nasi komok ada, hampa nak roti canai ada, kalau hampa nak mi celup pun ada. Boleh ambil? Boleh ambil? Itu habis semua. Habis tak balik. Kita nak pergi ke Kim Yong Market. Ini merupakan tempat wajib hampa nak shopping kalau main kat Hat Yai. Kat sini bahagian luar ada jual basah, ada jual petai, kopek, macam-macam sayuran hampa boleh beli kat sini. Untuk dalam pula dia ada jual bahan kering. Hampa nak beli souvenir, kacang dan macam-macam lah kat sini. Semua ada. Kita nak pergi ke Tan Yada Village. Jom masuk. Okay, tempat shopping dia. Terima kasih. Dekat sini juga tempat shopping dengan tempat jual cenderahati. Banyak souvenir sebelum kita pergi Hat Yai. Ibu nak beli tak? Nak beli tak? Kita berada dekat Masjid Besar Songkhla. Kalau hampa main Songkhla, ini merupakan tempat wajib hampa kena OOTD, iaitu Masjid Songkhla ataupun macam Taj Mahal. Cantik kan? Okay, next kita nak ke Pulau Koyo. Ada apa kat sini? Jom. Dekat Amazon Songkhla. Jom masuk. Dekat pulau ni ada satu Amazon yang hampa wajib singgah, iaitu Cafe Amazon Koyo. Kat sini menarik, hampa cantik. Hampa boleh makan kat luar boleh, hampa nak makan kat dalam boleh. Tapi kat luar ada landscape dia sangat cantik. Siap ada air terjun dengan kolam ikan dia, memang sangat cantik. Kat sini saya rasakan dia punya Cafe Amazon yang paling cantik dekat Songkhla. So wajib hampa singgah sini tau. Lepas habis je minum, jom kita naik feri. Kita nak seberang, kita nak ke Naga Ayak Songkhla. Untuk jeberang ke Tanah Besar, feri ni ambil masa lebih kurang 10 minit. Start je sebab dia dekat je. Hampa boleh pilih hampa nak stay dalam van ataupun hampa nak duduk kat luar ni. Kami duduk kat luar lah, kena angin sampai tengok-tengok view kan, cantik tu. So sekarang kita dekat Naga. Kalau Singapura dia ada singa air, kat sini dia ada naga air. Betul tak Ipul? Ya, betul. Betul, kita bersama Duta Besar. Wah, tu pasal kapal tu. 2-3 kapal belayar, mana nak sama si kapal parking. Sambung Ipul. Nelayan-nelayan nak pergi. Basah. Nelayan-nelayan nak pergi ke pantai. Ke pantai cari ikan. Dekat sini hampa wajib OOTD banyak-banyak nak. Okay, next kita nak ke Sanila Beach. Ini merupakan tempat yang paling wajib kalau hampa sampai ke Songkhla ni. Hampa kena ambil gambar. So kalau hampa main Songkhla, ke sini tempat wajib hampa singgah, iaitu Duyung. Memandangkan dah masuk waktu zuhur lah ni, jom kita pergi solat dulu. Hari ni kita nak semayang dekat masjid tepi pantai. Cantik hampa dengan view dia macam ni. Masjid dia kecil je ni, hampa boleh singgah untuk solat sambil-sambil tu boleh layan view dia. Betul tak Ipul? Cantik tak view dia? Masjid dia tepi dengan laut. Betul tak Ipul? Ya, betul. Okey Ipul, bagi kata-kata sikit hari ni. Cuaca hari ni panas, tapi dia angin pantai dia sejuk. Duduk sebelah Syam tu kan. Okay, next kita pergi Chang Puak Camp. Kalau hampa nak gajah, hampa boleh request kat mereka. Macam hari ni kami nak singgah nak tengok gajah, tapi lapang lah pula. Jom makan lah. Okay, next kita nak makan dekat Marada Cafe and Restaurant. Jom masuk. Hai. Orang.
Next, kita nak makan tengah hari dekat Marada. Walaupun dah lewat petang sikit kita nak makan. Yang ni tempat ni recommend oleh Abang Zoo Travel lah. Dia kata makanan kat sedap. Memang sedap. Kita bagi 9/10. Dah kita makan kenyang-kenyang lah ni. Jom kita pergi shopping dekat Lee Garden. Yang ni tempat wajib kalau hampa mai tak hanya juga. Lee Garden dalam mall dia boleh masuk sampai atas lah. Okay, next kita nak pergi ke mana? Central hanya. Yang ni mall dia memang yang baru dan memang meriah lah dalam ni. Hampa beli apa nak beli macam-macam semua dalam brand-branded. Shopping dekat Asian Night Bazaar. Jom masuk. Asian Night Bazaar ni best hampa kena main petang sebab dia start pada petang. Ada macam-macam dia jual kat sini. Baju, lepas tu souvenir semua ada. Next kita nak pergi cari makan dekat Makcik Amina. Makan sini bungkus. Bungkus. Okey, nak makan sini ya tapau. Nak tapau. Ya. Lupa nak apa? Nak apa tu ada? Ada apa? Kerabu Maggi 2. Okey, tapau. Tapau. So kita pergi dengan sini. Ya. So kalau main dekat Asian Night Bazaar kena cuba kerabu Maggi sini. So kita bungkus, kita balik makan dekat Perlis. Sebab sekarang dah pukul kat pukul 6 atau pukul 7 Malaysia. Apa? Rata-rata 60 baht. 160. 170. Terima kasih Makcik Amina. Makcik Amina. Amina. Okey. Terima kasih. Jom. Saya dah dapat. Let's go. Satu awak punya. Satu saya punya. Jom. Tamat sudah package day trip kita dengan Zoo Travel. Kalau hampa nak tahu banyak sangat tempat yang mereka boleh bawa. Tapi masa tak sempat. Okey, kalau hampa nak tahu, mereka ada banyak package. Untuk package yang kami pilih RM65 seorang. Untuk SPG van, 10 orang boleh muat dalam satu-satu masa. Selain itu, mereka juga ada package yang 2 hari 1 malam dan 3 hari 2 malam. Kalau hampa nak pergi ke Satun pun mereka ada. Hampa nak pergi Patalong pun mereka ada. Hampa nak pergi Krabi pun mereka ada. Untuk maklumat lanjut, hampa boleh masuk terus ke TikTok mereka. Okeylah, bye.